Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video nombor 7, lanjutan daripada video nombor 6, integral of power. So kita teruskan lagi. Okey, sebagai contoh, saya ambil contoh 4x kuasa 3 dx. So mengikut formula integral of power, okey, kita tulis 4x kuasa 3 campur 1. Okey, kuasa campur 1 dibahagikan dengan kuasa campur 1 tu tadi. So kita akan dapat 4x kuasa 4 bahagi dengan 4 campur dengan C, dan kita akan ringkaskan, potong nilai 4 ni. Okey, 4 bagi 4 dapat 1. So kita akan dapat x kuasa 4 tambah dengan C. Okey, contoh seterusnya saya bagi lagi, katakan negatif 3x kuasa negatif 2 dx. Okey, masuk gunakan formula seperti tadi lagi. Kita gunakan formula negatif 3x negatif 2 campur 1 bahagi negatif 2 campur 1. So kita akan dapat negatif 3 negatif 1 kuasa negatif 1, negatif 3, saya padam. Ok, negatif 3x kuasa negatif 1, ok, bahagikan dengan negatif 1. So kita akan dapat 3x kuasa negatif 1 campur dengan C. Ok, mesti kena tulis campur dengan C. Ok, boleh juga kita tulis sebagai 3 per x campur dengan C. Ok, so ok, kita cuba lagi satu contoh. 9x kuasa 1 per 2 dx. Ok, macam mana kita nak buat? Ok, tulis 9x kuasa 1 per 2 campur 1 bahagi 1 per 2 campur dengan 1. So ini memberi jawapan 9x kuasa 3 per 2 bahagi 3 bahagi 2 campur dengan C. Ok, kita naikkan 2 ke atas. So akan dapat 18x kuasa 3 per 2 bahagi dengan 3 campur C. Dan jawapan akhir adalah 6x kuasa 3 per 2 campur dengan C. Ok, itu saja untuk video kali ini.